risau bila tengok kekerasan yang sebegitu rupa disebabkan marah kan. Kalau kita tak boleh nak kawal, mungkin itulah yang akan terjadi. Dan hari ini kita nak bawakan kenapa cepat marah. Kita nak beri ataupun perincikan berkenaan dengan isu ini, dan kita ada 3 tetamu kita di studio, Syira. Ya. Yang pertama di sebelah saya, kita bersama dengan Syaz. Apa khabar, Syaz? Khabar baik, alhamdulillah. Perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru ya. Saya ada single. Okey. Oh, wow. Sekejap lagi kita akan Kejap lagi kongsikan. kejutannya. Okey. Dan kita bersama dengan Zarul Umbrella sekali lagi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Perkembangan Zarul. Okey, sekarang untuk pengembangan dari segi seni suara saya baru je. Sebenarnya dah lama masa PKP tahun 2022 itu hari saya ada single terbaru bersama Ajai, Sepenuh Hati. Ui, Ajai Ajai. Tak nak belanja sikit? Nanti. Okey, dan di Ada hujung surprise. dan di hujung sekali kita ada Encik Fauzul, maafkan saya, Encik Fauzul Naim Ishak selaku Perunding Pembangunan Potensi Diri. Assalamualaikum, sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih akan sudi menjemput sekali lagi. Alhamdulillah. Tapi lebih mesra kalau kita senang kita panggil coach. Betul. Okey, kita nak mulakan coach lah terlebih dahulu kan berkenaan dengan kenapa cepat marah ni. Kita nampak macam biasalah manusia memang marah. Marah ni tak boleh nak orang kata jauhkan kalau ada benda-benda yang mungkin boleh trigger kita untuk marah. Betul. Tetapi kenapa cepat marah tu? Lagi-lagi kalau sekarang ni kalau kita baca dekat berita-berita kan, semua sebab marah. Tak boleh nak Memang kawal. menakutkan. Kematian. Betul. Seawal yang usia kecil pun orang kata tak lari. Terlibat juga dalam kes ini. Mungkin boleh kongsikan. Okay, bila sebut tentang marah ni kalau kita kaji-kaji, sebenarnya semua orang pernah marah. Semua orang pernah marah. Dan cuma bezanya kita marah atas sebab yang berbeza-beza. Okey. Mungkin ada orang marah sebabkan pengalaman silam, ada orang marah sebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ketika itu yang dirasa bahawa benda itu tak adil untuk dia. Lepas tu tentang marah ni, apa sebab orang marah? Dan kalau kita ikut kajian psikologi, orang marah ni disebabkan 4 perkara. Pertama, disebabkan karakter dia. Memang dia tu adalah orang yang pemarah. Okey. Ada orang tanya kenapa karakter wujud? Kerana karakter ni wujud hasil daripada proses pembesaran dia, didikan dia. Mungkin sepanjang dia hidup sejak dia kecil sampai sekarang, dia ada pengalaman dengan persekitaran yang mana ramai orang marah contohnya. Yang kadang-kadang sekarang orang tu marah yang jenis tak tahan-tahan. Dan dia merasakan bahawa marah yang tak tahan-tahan ni adalah perkara biasa untuk dia. Itu yang menyebabkan dia tak belajar kaedah untuk menahan marah. Okey. Kerana persekitarannya begitu. Ada orang yang mana mungkin selama dia hidup, dia tak dibenarkan untuk bagi komen, tak benarkan untuk komplain. Dan benda tu berbekas pada dia. Yang menyebabkan dia tu terpendam. Sampai satu ketika tiba-tiba ada benda yang menyebabkan benda tu terkeluar. Itu menyebabkan dia marah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan trauma. Benda ni selalu berlaku lah. Disebabkan mungkin zaman-zaman ketika dulu, dia pernah dibuli contohnya. Pernah dimaki, pernah dipukul. Itu juga menyebabkan hasil daripada trauma-trauma itu, pengalaman-pengalaman itu, tiba-tiba wujud pula peristiwa yang mengingatkan dia kembali kepada perkara yang berlaku tempoh hari itu. Itu yang menyebabkan dia keluar juga. Nombor 3 adalah situasi semasa. Ini biasa. Contohnya, kita marah dengan kucing kencing kat sofa. Contohnya, kita marah dengan anak yang mungkin tak melakukan apa yang kita nak mungkin. Dan selalunya, disebabkan apa? Disebabkan kita rasa bahawa berlaku ketidakadilan. Rasa tak puas hati. Itu nombor 3. Dan yang paling teruk adalah nombor 4. Adalah marah disebabkan tak sihat. Isu mental. Itu yang wujudnya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Wujudnya ADHD, wujudnya stres, wujudnya orang kata kemurungan. Sebab tu bila sebut tentang kemarahan, seorang individu pertama dia kena tahu dulu kenapa dia marah. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu kenapa dia marah. Tiba-tiba dia marah. Sebab tu dia menyebabkan penting dalam hal marah ni pertama tomat nina. Itu saya sebut tentang tomat nina. Yang mana dia kena sedar kenapa aku marah dan kenapa dia buat keputusan untuk marah. Itu benda penting. Itu paling penting. Dan kejap lagi kita akan sambung balik kaedah bagaimana untuk kita nak tahan marah tu. Okey, izinkan saya nak baca komen daripada Cik T. Terima kasih banyak-banyak Cik T. Cepat marah bila situasi orang sekeliling keadaan masa tu tak dapat faham apa yang si pemarah tu hadapi. Ini ke yang kita masukkan ketidakadilan? Isu tentang situasi semasa. Okey. Kadang-kadang kita rasa bahawa orang ni tak faham akulah. Orang ni tak ada kat akulah. Orang ni menyebabkan aku rasa puas dia. Itu benda yang kan nombor 3 tadi. Disebabkan situasi semasa. Okey, baik. Jadi kita dapat lihat bahawa setiap orang ini tahap kemarahan mereka berbeza. Ada orang yang isunya kecil je, tapi dapat dekat dia benda itu jadi besar. Ada orang yang hadapi isu yang besar tapi dia masih boleh kekal tenang dan sebagainya. Kalau boleh saya tanya kepada Syaz sendiri, apa perkara yang boleh buatkan Syaz marah? Okey, sejujurnya
Syaz beri pendapat untuk dari pandangan Syaz sendirilah. Ya. Pengalaman Syaz sendiri. Sebab kalau kita salah cakap ke untuk fakta untuk semua orang, takut tak adil pula kan. Jadi untuk pendapat Syaz sendiri, kalau Syaz marah untuk sesuatu perkara, selalunya apa yang terjadi Syaz, contohlah kita nak buat satu perkara tu tapi tak jadi ataupun tak capai macam yang kita nak. Tapi sebenarnya tu tak ada masalah pun. Dia at the end tu baru kita macam, okey, kau kena relax dulu, kena sabar dulu. Tapi untuk awal-awal tu dia mesti akan macam, kenapa tak jadi? Tak puas hati lah. Rasa nak marah. Tu yang punca. Jadi orang sekeliling, kita bad mood sekali kan orang sekeliling kita. Selalunya macam tu lah. Itu salah satu contoh lah. Nak buat tak jadi. Tapi menarik juga yang melibatkan orang di sekeliling ni. Kadang-kadang tak ada mengena. Kenapa nak kena marah orang sekeliling kan? Mungkin Zara boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kita bawa kereta kan, kita nampak macam kesesakan yang kita dah lambat ke apa kan. Kita tak boleh nak terima kelemahan orang lain. Jadi kita marah kan? Marah yang melibatkan orang lain. Pernah ada pengalaman begitu? Potong queue marahlah. Tak bagi signal marahlah. Oh, silent kan. Tiba-tiba kita dah beratur panjang, tiba-tiba kau potong. Kita marahlah. Itu pada saya penyebab jugalah kalau saya marah bawa kereta, especially traffic, potong queue lah saya paling marah sekali. Tapi but then again, kita ialah mungkin kita tak tahu back story dah, tak berak kan atau kecil kan, kita tak tahu kan. Tapi kita fikir positif, okey mungkin dia nak cepat. Okey, kita let go je lah. Tapi dalam hati pun tapi kemarahan sampai situ je lah. Situ sajalah. Maksudnya membebas suara dalam kereta je. Bebas kereta je. Saya tak ada macam nak hentak steering ke, nak buka tingkap woi ke, nak buat satu sign-sign yang tak sepatutnya ke, tak ada. Saya bukan jenis yang tak sampai barang macam tu lagilah. Jadi Zarul cepat marah dan cepat reda ataupun macam mana? Yes, cepat marah. Mungkin cepat marah, nak kata cepat marah tu tak adalah cepat sangat, tapi dia tengok situasi juga. Saya jenis yang orang kata boleh relax lagi. Dia marah pun sekejap je and then reda cepat. Patutlah, sesuai lah kan. Orang kata memang pernah bekerja di orang kata awan biru. Jadi dia punya kesabaran tu tinggi. Memang sangat-sangat. Tapi tak pernah ada satu yang macam cuit sikit sampai Zarul rasa macam diam dan pergi. Tak boleh. Ada sebab dia ada satu tahap yang kita tidak boleh tengok dah muka penumpang tu. Sampai kita tak boleh tengok muka dia sebab dia pun tak boleh tengok dah muka saya. Sampai tahap adalah backstory dia, isu-isunya kalau saya cerita memang panjang. Tapi apa yang saya lakukan ialah kita swap. Okay, you take over, you serve dia, I serve your side. Kita ada dua macam tu. Sampai tahap macam tu. Kalau itu tahap yang sampai tak boleh tahan sangat marah. Tapi badan itu selalunya dalam 10 tu sekali je lah jadi macam tu. Jaranglah berlaku perkara tu. Jarang berlaku. Okey, baik, kalau kita bercakap mengenai marah ini juga, kita dapat tengok dari perbincangan kita, dari apa yang kita katakan di awal tadi, lebih banyak perkara-perkara negatif yang menjerumus kepada kesan marah ini. Tapi sebenarnya perasaan marah ini positif perlu ada ke tidak dalam diri seseorang? Kalau kita tak marah, orang pijak kepala kita pula, Encik Fazul. Okey, bila menyebut tentang marah ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Marah pertama adalah marah yang pasif. Pasif maksudnya apa? Orang yang mana muka nampak tenang. Muka nampak tenang. Tapi kemarahan tu dia pendam. Dia pendam. Sampai satu tahap, dia dah tak tahan, dia keluar macam lahar berapi. Lahar api tu kan. Meletup. Yang ini perkara yang seharusnya orang kena sedar. Sebab ada semua orang macam tu. Orang yang mana dia suka pendam. Tak apalah, aku tak payah ekspresi lah. Orang bukan faham aku pun. Tapi dia pendam. Bila sampai satu tahap, dia dah meletup, tak boleh tahan. Itu kadang-kadang benda ni kena berhati-hati. Nombor 2, bukan sebagai pemarah yang agresif. Yang ini kita nampak ni. Bila dia marah, dia baling batu, dia baling cangkul, dia baling pisau, dia marah pergi maki orang. Ini marah yang agresif. Tapi ada juga marah yang nombor 3. Ni yang jawab soalan Encik Pun tadi. Marah nombor 3 ni marah yang nombor 3, pemarah yang asertif. Asertif dengan sebab. Marah kerana dia tahu apa yang dia patut buat. Untuk apa? Untuk tujuan mempertahankan diri, untuk memastikan orang menghormati dia. Ini bukan sebagai asertif. Sebab tu kita boleh sebut tentang marah. Marah yang ketiga tak ada masalah. Bagi saya sebenarnya nombor 3 ni adalah orang yang sedar. Dia tahu kenapa dia marah dan sebenarnya dia bukanlah nak marah. Dia hanya mengurus diri dia, mengurus situasi dan mengurus keadaan. Yang kita bimbang yang 2 jenis ni. Yang mana pemarah yang pasif dan pemarah yang agresif. Kerana pemarah yang pasif ni kita tak tahu masa bila nak meletup. Tak tahu.
Mungkin sekarang nampak macam tenang, relax, muka cool, tapi kat dalam tengah bergolak. Yang nombor 2, kita tahu dia marah. Yang ni memang of course kita boleh larilah. Kenapa? Sebab kita nampak dia adalah orang agresif, orang yang menunjukkan. Yang 2 ini yang kita kena berhati-hati. Yang marah yang jenis positif tu dan negatif ni adalah dengan tujuan. Kerana untuk tujuan pertahanan. Sebab marah ni sebenarnya perasaan. Sebab kita adalah makhluk emosi. Makhluk emosi tak boleh lari daripada perasaan. Sebab itulah ikut kajian Daniel Goleman, dia kata apa? Dan diri manusia ni ada banyak jenis perasaan. Dan salah satunya adalah marah. Cuma yang kita bimbang, marah sampai tahap jadi kekejaman. Marah wujudnya kezaliman. Yang ni kena berhati-hati. Betul. Dia sorry mencelah. Dia marah macam saya contoh marah yang nombor 3 tu kita sebab kita nak ada undang-undang dia. Betul. Kalau dalam flight tu kalau 3-4 kali suruh off handphone tak off. Ada sikit macam biasa. Kita kena up sikit suara lah. Tapi nampak macam marah tapi tak adalah marah. Tapi kalau dah selalu macam tu, itu yang bahaya. Kita bukan nak marah tapi kena beritahu. Persoalan antara marah dan tegas. Sebab tegas ni lain. Sebab tegas atas sebab. Kerana kita memang ada SOP-nya. Dan kita perlu mempertahankan SOP itu. Itu tegas. Cuma orang nampak macam marah je. Tak. Kita bukan marah. Kita tegas. Kerana kita pegang pada prinsip. Yang marah ni adalah benda yang kita yang emosi. Yang ini kena berhati-hati. Dia macam tak marah, nasihat. Okey. Kita nak sambung lagi. Banyak lagi kita nak tanyakan kepada 3 orang panel kita. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kenapa cepat marah. Jom kita dengarkan. Cepat marah sebab saya rasa bila kita suruh bagi arahan, tak ikut arahan. Lepas tu dia buat benda yang lain dan deliver barang tu kepada you jadi benda lain. Marah bila tanya soalan yang tak relevan. So itu memang boleh trigger marah. Sangat marah. Bila kita ada satu expectation terhadap sesuatu atau seseorang tu, lepas tu macam yalah benda tu tak jadi ataupun orang tu yalah tak dengar cakap ke apa kan. Ni tak ada kena dengan sesiapa tak dengar cakap tapi yalah mungkin buatkan kita terasa sedikit lah ataupun rasa macam kekurangan sesuatu. Itulah. So kalau untuk redakan marah, so apa yang saya buat, saya akan makan. Sebab makan tu yang boleh rasanya menenangkan saya daripada saya marah. Sekarang marah, saya akan buat baking. Saya akan buat baking cake. Itu adalah satu hobi saya dan kegemaran saya. So itu yang akan meredakan kemarahan saya. Usually I just ambil 2-3 langkah ke belakang, ambil nafas, relax. Keluarkan diri kita daripada situasi marah tu dulu. Lepas tu baru kita dapat look at the bigger picture lah. Tenangkan diri dan kita tengok balik apa yang menyebabkan kita marah tu. Baik, itu dia kata-kata dan juga nasihat dan juga pandangan daripada orang ramai di luar sana mengenai topik kita kenapa cepat marah, pelbagai juga perkongsian yang mereka kongsikan tadi. Betul. Dan kalau kita tahu kan memang nampak macam tak apalah ada emosi kita marahlah tapi kita tak naklah marah tu boleh membabitkan orang di sekeliling, keluarga terutamanya dan juga memberi kesan kepada masyarakat kita, society kita kan. Okey, kita baru-baru ni ada juga tular yang mana satu perkongsian ibu ni berkenaan dengan anak dia ni pergi sekolah. Jadinya tudung tu kawan-kawan selalu cakap, tudung kau tu salah, tudung tu tak lawa, tudung dan sebagainya. Memberi kesan kepada anak ni sehingga kan pergi sekolah, mak dia tengok kenapa dia ni macam naik buka tudung dan sebagainya. Rupanya anak tu tengah marah. Dia macam tak boleh nak orang kata channelkan perasaan marah tu dekat mana. Jadi ibu ni baru perasan. Mungkin juga kita boleh cakap kalau sebagai ibu bapa ni kita boleh ingat pesan dekat anak-anak ni macam mana untuk kita nak mengawal ataupun menguruskan emosi marah tu. Zarul. Alright, yelah kadang-kadang ini sebenarnya faktor dia okey sorry to say lah dia orang perempuan dia ni sikit kan seumur budak emosi sikit. Dia emosi sikit. Ini perempuan Yalah saya faham. Mungkin apa yang saya boleh nasihatkan kalau itu anak saya akan tanamkan dekat dia satu level of confidence pada diri sendiri yang you dah cantik as you are. Okay, you tak payah nak tengok orang lain cantik, you pun nak jadi macam dia. So be yourself. Saya rasa itu yang kita lupa nak bagi tahu ke anak-anak. So
Dan satu lagi yang benda-benda kecil, teguran-teguran itu kita cakap kat dia, itu ambil sebagai satu cabaran dan jangan cepat melatah ataupun cepat marah dengan apa yang diorang kata. Itulah pada saya akan cakap macam itulah kan. Ini mungkin sebab isu tudung. Cuba kalau isu lelaki. Lagi balas. Dan saya kira rasa marah ini juga kita dapat lihat macam Fatin katakan tadi, kanak-kanak budak-budak juga ada rasa marah. Dan cara mereka zahirkan rasa marah mungkin kita boleh didik mereka dari kecil lagi. Mungkin kalau saya boleh tanya kepada Syaz. Bagaimana cara untuk Syaz zahirkan rasa marah? Mungkin ada orang diamkan diri, ada orang bercucuk tanam untuk tenangkan diri. Macam Syaz pula macam mana? Okey, macam Syaz sendiri, dia berkaitan dengan muzik lah. Kadang-kadang muzik ni dia orang kata mengawal emosi kita juga. Kita dengar lagu tu kita happy. Kita dengar lagu ni kita tenang. Kita dengar lagu ni kita rasa macam semangat kan. Sama juga dengan selawat. Ada selawat-selawat yang boleh kita dengar macam tenang sampai tertidur, sampai kita bangun lupa tadi tengah marah kan. Macam Syaz, itu yang Syaz lakukan. Bila Syaz tengah marah, okeylah kita buka lah lagu ketenangan, apa-apalah selawat ke lagu ke tak kisah. Sebab masing-masing menenangkan diri sendiri tu dia terpulang kepada individu. Pilihan kan? Macam kita makan nasi lah. Mungkin Syaz suka nasi ada kacang, akak suka nasi tak ada kacang. Macam tu kan. So pada Syaz, kalau untuk Syaz sendiri kita dengar lagu lah. Itu pendekatan Syaz kan. Tapi kita nak tanya coach juga. Tadi kita dah sentuh berkenaan kaedah-kaedah macam mana untuk kita nak elakkan daripada kita menjadi seorang yang pemarah. Antaranya coach. Okay, bila menyebut tentang marah, ada satu hadis Nabi, dia kata apa? Kekuatan seorang manusia bukanlah kepada sejauh mana kita mampu untuk berjaya, menang dalam bergaduh dengan orang. Tak. Orang yang betul-betul berjaya adalah orang yang mampu tahan marah dia. Sebab tu disebut tahan marah ni kan. Ada banyak cara. Dia ada kaedah spiritualnya, ada kaedah yang intelektualnya, ada kaedah yang emosionalnya. Kalau sebut tentang spiritual, paling bagus pertama sekali adalah ta'awuz. Itu kena istighfar dan juga sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab marah ni tak lain bukan daripada bisikan-bisikan syaitan. Kerana syaitan suka ni. Dia amat suka melihat keganasan. Dia amat suka melihat manusia ni berpecah belah. Sebab tu pertama, kena dulu doa kepada Tuhan supaya Tuhan elak kita daripada bisikan syaitan ni. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab kita tak nak sampai tahap nanti kita akan terperangkap. Kita akan tenggelam dalam perasaan marah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tarik nafas panjang-panjang. Kita tarik nafas semua. Tarik nafas panjang-panjang. Tengah marah kan? Sebab apa? Sebab marah ni akan menyebabkan kita rasa sesak. Kita akan sakit rasa dada. bahawa sakit dada. Kita akan rasa macam sakit jantung. Sebab tu bila sebut berat ni kita tak sihat. Sebab tu nombor dua, tarik nafas panjang-panjang. Itu yang penting. Sebab bila tarik nafas, dia akan menyebabkan kita akan dapat oksigen yang lebih dan akan memproses maklumat dengan lebih rasional. Itu nombor dua yang penting. Nombor tiga, kita kena praktis. Praktis kepada melihat perspektif satu benda itu dengan perspektif yang positif. Sebab kadang-kadang manusia ni, dia nampak satu benda tu hanya satu sudut saja. Dia tak nampak dengan banyak sudut yang lain. Sebagai contoh, ada seorang orang marah dengan bos marah dia. Dengan bos marah dia. Kenapa? Kenapa bos tak marah orang lain? Kenapa bos tak marah orang lain? Kenapa aku je kena marah dengan bos? Itu perspektif yang negatif. Sebab kita nampak bahawa ini benda yang bos nak cari salah aku lah. Tapi kalau kita ambil perspektif yang positif, mungkin bos setiap hari nampak aku je. Ada Dan potensi bos kan? nampak, mungkin aku ada potensi. Mungkin aku ada, orang kata, credibility. Cuma mungkin kenapa dia marah? Kerana mungkin dia tak nak kita buat benda tu berulang kali. Dan melihat perspektif macam mana nak latih kita untuk jadi lebih baik. Sebab tu nombor tiga adalah kena melihat dengan cara pandang baru. Cara pandang yang positif. Dan nombor empat, paling penting adalah dia kena sedar apa yang menyebabkan dia marah. Ini benda yang amat penting. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu. Tiba-tiba marah. Tiba-tiba dah mati. Itu yang kita pusing tu. Itu yang kita pusing. Sebab apa? Sebagai contoh, macam kes saya baca 2 hari lepas, saya dengar cerita ada seorang individu yang mana wanita, dia meninggalkan anak kepada dia punya boyfriend untuk dijaga. Pukul 5.30 pagi. Jadi saya pelik, kenapa 5.30 pagi? Tak apalah, itu sekali lain. Tapi selepas 40 minit dapat panggilan daripada boyfriend mengatakan bahawa anak tu dah meninggal dunia. Dan kalau dia ambil kira 40 minit je daripada saat ditinggalkan hingga meninggal dunia, 40 minit dah meninggal. Dan kalau kita sebagai mak bapak, cuba bayangkan bahawa kehilangan dalam keadaan tu. Dan bila dicek, kenapa? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab anak tu muntah atas sofa yang dia sayangi. Nampak? Sebab tu bagi saya,
orang-orang yang sebegini, dia kena sedar, dia kena faham. Sebab kadang-kadang kita punya kemarahan ni dipacu oleh benda-benda yang kecil-kecil je. Padahal benda tu sebenarnya boleh diselesaikan. Kalau betul sofa tu kotor, bersihkan je lah. Betul. Dan carilah orang kata penyembuh pewangi untuk memwangikan balik. Sebabkan dia tak rasional. Sebab tu penting tomak nina. Dia kena tomak nina, kena sedar. Dan sebelum nak marah, tanya dulu. Kenapa aku nak marah? Dan apa sebab aku nak marah? Dan kadang-kadang mungkin punca benda tu adalah kita juga. Kenapa kita tak cerita pun kat budak tu? Tolong. Sofa ni pakcik saya. Jelaskan dengan baik. Pakcik saya. Dan sebabkan kita juga yang menyebabkan benda berlaku. Tapi kita marah kepada orang tu. Bagi saya, benda itu benda yang tak patut berlaku. Lepas tu kena berhati-hati dan kena sedar. Betul. Kalau tak sedar, takut kita buat keputusan yang tak rasional. Sebab tu kenapa? Bila nak marah, antara benda yang paling penting juga adalah elak buat keputusan. Masa tu. Elak buat keputusan. Terutama keputusan yang besar. Sebab ramai orang bila dia marah, dia buat keputusan yang besar. Tu yang kadang-kadang bercerai, kadang-kadang boleh hilang keluarga, boleh putus hubungan. Sebab apa? Sebab kita buat keputusan pada ketika kita marah. Berhati-hati sebab tu. Itu tips tu. Mungkin Zarul juga, kalau kita tadi kita bercakap mengenai panas baran ini daripada sifat marah. Tetapi ego juga sebenarnya dia boleh menyumbang kepada sifat marah. Tetapi ego ni adalah personality juga kan. Bagaimana untuk kita nak orang kata cari titik tengah tu? Ego dan marah kan. So, sebenarnya saya nak relate pun boleh dikatakan tak sesuai dengan perangai saya juga sebenarnya. Saya bukan jenis yang marah, saya bukan jenis yang ego, tapi pada saya apa yang penting macam dia cakap tadi kan, coach cakap tadi, beristighfar, bersabar ajalah. Kan, itu pada saya itu sajalah. Kita nak buat apa lagi? Tapi orang cakap kalau orang pendiam, orang banyak orang dia nampak chill ni, sebenarnya kalau dia meletup ni lagi teruk. Jangan usik mereka. Yes. Itu setuju? Saya setuju jugalah. Itu namanya marah pasif tu. Marah yang pasif tu. Saya Kan dia senyap dan sebagainya. Tapi sebut tentang ego tadi dah. Sebab tu Einstein kata apa? Ego ni adalah satu bahagi pengetahuan. Orang yang mana pengetahuannya tinggi, kadang-kadang egonya itu boleh dikawal dengan baik. Dia tak dikawal ego. Tapi setengah orang macam tu. Sebab tu kena faham, bila seorang kena tambah pengetahuan banyak-banyak. Kena belajar, kena faham, kena sedar situasi. Baru dia boleh urus ego tu. Betul. Saya suka perkataan sedar situasi. Kadang-kadang situasi tu yang membuatkan kita bertindak yang tidak sepatutnya kan? Baik, kita dah dengar penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Encik Fauzuul. Kita dah dengar juga pengalaman dan juga tips daripada Zarul dan juga Syaz. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiganya atas perbincangan yang telah kita lakukan sebentar tadi, dan kita harapkan juga penonton di rumah dapat sedikit manfaat daripada topik perbincangan kita. Betul, banyak kan kaedah-kaedah bagaimana untuk kita menguruskan emosi kita. Nampak macam senang dan simple, sebenarnya kita kena banyakkan ilmu untuk kita lebih banyak bersabar dan juga selalu kita channelkan untuk beralihkan kita punya pemikiran tu untuk perkara yang lebih baik. Kita lagi takkan sekali lagi bersama dengan Syaz, tapi sebelum tu kita nak berrehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih semua.